membangunkan teknologi chip semikonduktor yang akan memecahkan cahaya agar tidak lagi panas. Premier Sarawak Tan Sri Abdul Jariton Oping ketika mendedahkan perkara itu berkata inovasi baru itu akan dikeluarkan oleh Sarawak dan dijangka menjadi fenomena baru dunia. Fenomena baru dunia. Lagi kita ada chip yang boleh pecahkan cahaya. Chip yang boleh pecahkan cahaya. Nagal. Saya dah nagal lah. You know, light tu banyak komponennya, cahaya tu pecahnya dua. Potong cahaya. Dan tu boleh keluarkan cahaya tapi si panas. Oh, ada keluar cahaya tapi tidak panas. Akan mengeluarkannya. Jelas Abang Johari, sebelum ini anak Sarawak melalui SMD Semiconductor turut terlibat dalam mereka bentuk chip daripada gallium nitrate selain membangunkan robot yang boleh menari ngajat. Oh, Sarawak lain level guys.